Tuan-tuan pilih Anwar jadi PM tak? Tak. Kita pilih Perikatan Nasional. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba dia pula menonjol? Boleh jadi kalau tidak kita tak kenal siapa dia sebenar. Kalau tidak mungkin kita duk harap lagi dia ni kalau janji mesti tunai punya. Kalau tak diperuang kita tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fadil Datuk Ahmad Naib Presiden Tan Jalil, dia malam ni mengendala 3 jam di airport. Kalau tidak mungkin ada majlis lain. Saya tengok cara pakaian dia lain macam mana. Sah kepimpinan semua peringkat, saya tidak cadang masa panjang kerana kita ada countdown pukul 12. Saya nak sambung apa disebut oleh Saudara Tan Jalil, apa yang disebut oleh Datuk Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Title ahsan, ahsan makna terbaik, hasan baik, ahsan lebih baik. Title ahsan tu hanya untuk manusia, bukan malaikat, bukan yang lain, bukan makhluk-makhluk yang lain. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kemuliaan manusia itu berasaskan 3 elemen penting yang mengangkat martabat manusia. Yang pertama, takwa. Kita semua tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Bermakna kalau hilang takwa, hilang martabat kemuliaan seorang manusia. Kemuliaan manusia tidak letak pada warna kulit, bangsa, keturunan. Sebab ini Tuhan buat, bukan mak ayah kita buat. Kemuliaan duduk pada takwa. Semua orang boleh bertakwa. Orang kaya, miskin, Cina, India, semua. Bila mana cukup syarat dia layak bertakwa pada Allah. Nabi SAW mengangkat, dilahirkan bukan sebuah negara maju, bukan Rom dan Parsi. Tetapi lihat bagaimana yang dibuat perubahan oleh Nabi SAW. Jadi asas pertama kemuliaan manusia ialah takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asas yang kedua ialah asas ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat manusia jadi mulia tadi disebabkan 2. Pertama iman, yang sebut tadi takwa. Yang kedua kali ilmu. Sebab tu makhluk pertama turun, ia Allah cipta. Makhluk pertama Allah cipta ialah kalam. Bukan syurga, bukan neraka, bukan malaikat. Kalam. Ayat pertama turun pun ikra. Padahal Allah tahu Nabi tak boleh baca. Jadi baca di sini bukan baca bertulis. Sebab Nabi Muhammad tak boleh baca. Jadi bila Allah suruh membaca, bukan baca yang bertulis. Sebab ayatullah ataupun tanda-tanda kebesarannya 2. Satu, ayatullah al-maqru'ah wa ayatullah al-manzurah. Tanda kebesaran Allah yang boleh kita baca, itu yang bertulis. Al-Quran, tulisan macam-macam. Yang kedua, tanda kebesaran Allah yang manzurah, yang kita boleh lihat. Sebab tu ada orang dapat takwa pada Allah walaupun dia buta huruf, walaupun dia bukan seorang yang ternama, dia tak dikenali pun. Ada manusia kadang-kadang waktu hidup tak dikenali, lepas mati baru orang kenal dia. Zara Khairina, siapa kenal sebelum waktu mati? Orang tak kenal dia. Di Terengganu ada seorang yang accident tu, siapa nama dia? Ya, nama tu lah. Maknanya kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia hebat lepas dia tak ada. Waktu dia ada macam-macam lah. Tok Guni Azim waktu hidup orang kutuk habis-habis.
Lepas puji dia, lepas mati dia happy pun puji. Benar betul. Tak mulia manusia kau sekalian. Oleh kerana itu, ilmu ni mengangkat martabat manusia, membezakan, sebab ada ilmu yang kena bersumber daripada Allah. Ada ilmu yang akal tak boleh fikir. Tuan bayangkan satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, dia melihat Nabi mengambil wuduk pada musim sejuk. Nabi makan khuf, kasut di perkulit. Bila sampai basuh kaki, Nabi tak basuh di bawah, Nabi basuh di atas. Nabi basuh di atas kaki, bukan di tapak kaki. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau aku fikir agama dengan akal, aku akan basuh di bawah, sebab tapak yang kotor. Maknanya di sana ada perkara yang kita harus faham. Nak bina kekuatan manusia, kepemimpin sebagainya, yang paling besar, tanggungjawab besar ialah melaksanakan amanah yang Allah perintahkan. Sebab itu Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata, iza du'iyatil amanah fantazirus sa'ah. Bila mana amanah dia khianati, tunggulah saat kiamat. Bila mana amanah dia khianati. Lalu sahabat tanya balik, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana khianat pada amanah tu? Kata Nabi, iza wusidal amru ila ghairi man ahlihi fantazirus sa'ah. Bila suatu jawatan diberi kepada orang yang tidak layak memikulnya, tunggulah kehancurannya. Sebab itu kita melihat dalam soal kepimpinan, sahabat-sahabat ada berapa kabilah mari jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya kita menang, siapa jadi pemimpin? Nabi tidak jawab direct. Nabi menyebut al-hukmu lillah, kekuasaan milik Allah, milik mutlak Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan beri siapa yang Allah akan beri. Tuan-tuan pilih Anwar jadi PM tak? Tak. Kita pilih Perikatan Nasional. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba dia pula menonjol? Boleh jadi kalau tidak, kita tak kenal siapa dia sebenar. Kalau tidak, mungkin kita duk harap lagi dia ni kalau janji mesti tunai punya. Kalau tak diberi ruang, kita tak tahu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kamu sangka suatu benda itu baik bagi kamu, sebenarnya tak elok bagi kamu. Ada yang kamu sangka tak elok, sebenarnya baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Hikmah sesuatu benda ni tuan sekalian, kadang-kadang tidak nampak terus. Waktu Anwar mula pegang PM, tak nampak terus. Setahun baru nampak sikit-sikit, 2 tahun confirm nampak. Maknanya kadang-kadang hikmah suatu benda itu, hatta zaman Nabi, bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW bermimpi masuk ke Mekah dengan aman. Pagi lepas sembahyang subuh, Nabi beritahu, malam tadi aku bermimpi kita semua masuk ke Mekah buat umrah dengan aman, tak ada gangguan. Allah tu ayat Quran membenarkan mimpi Nabi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Nabi Muhammad tu mimpi betul. Sahabat tu siap. Tiba-tiba sampai Hudaybiyah, tak boleh masuk. Musyrik Mekah tak benarkan masuk. Lalu berlaku perjanjian. Sahabat-sahabat tak puas hati perjanjian, dia rasa berat sebelah, tak adil. Termasuk Umar Al-Khattab. Umar mari jumpa Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, pasal apa terima perjanjian yang berat sebelah, yang tak adil ni? Abu Bakar kata, ya Umar, terima sebab Nabi suruh terima. Ini iman. Ini soal iman.
Terima ya Umar, Nabi suruh terima. Umar tak pati jumpa Nabi sendiri. Ya Rasulullah, pasal apa terima perjanjian nampak berat 10 takdir? Nabi kata, ya Umar, terima, Allah suruh terima. Sebab itu tuan sekalian, dalam soal politik, sebahagian masalah politik ini masalah ijtihad. Ijtihad mesti didokong dengan walak patuh kepada keputusan pimpinan. Mungkin kita tak nampak pada waktu itu. Dalam perjalanan balik daripada Hudaybiyah, sahabat-sahabat tak puas hati, tapi Allah suruh terima kerana iman. Sahabat tak boleh durhaka pada Allah. Nabi suruh sembelih kambing, bayar dam ihsan. Ada sahabat mari jumpa, ya Rasulullah, kan kamu mimpi kita masuk ke Mekah dengan aman, kenapa tak boleh masuk? Kan kamu mimpi kita masuk aman? Nabi kata betul, tapi dalam mimpi itu Allah tak beritahu bila. Allah tak beritahu bila. Kita duk sangka tahun ni, rupanya yang masuk aman tu tahun depan. Kita duk sangka kita ambil alih kerajaan pilihan ke-15, rupanya insya-Allah pilihan ke-16. Jadi tahun depan masuk dengan aman. Tengah jalan turun ayat Quran. Orang pertama Nabi panggil ialah Umar Al-Khattab. Kerana Umar ni antara orang yang terus terang dengan Rasulullah. Kata Nabi, ya Umar, telah turun padaku satu surah yang sangat mengembirakan aku lebih daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi kata telah turun padaku satu surah yang sangat mengembirakan aku lebih daripada aku gembira mendapat dunia dan segala isinya. Nabi baca pada Sayyidina Al-Khattab, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kepada kemenangan yang sebenar. Tuan-tuan, perjanjian Hudaybiyah yang sahabat rasa tak adil, berat sebelah, Nabi mengalah, Islam mengalah, Allah kata kepada dia, ya Muhammad, itulah jalan kemenangan sebenar. Ya. Kita tak sangka tuan-tuan, kita tak fikir pun. Waktu kita bincang macam mana untuk menyatukan ummah, disebut oleh Saudara Isam Jalil tadi, saya dengan Presiden pergi jumpa Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO. Kita kata mari kita bentuk kekuatan umat Melayu Islam bersama-sama 3 parti. Kalau kita boleh bentuk kerajaan sebelum itu, zaman Tasim Muhyiddin, zaman Ismail Sabri, 3 parti boleh bentuk kerajaan, berjalan dengan baik, tak ada masalah. Kenapa tak boleh sambung? UMNO kata kami PAS kami boleh terima, tapi bersatu no, bersatu tak boleh. Kita tengok, kita kata sepatut yang tak boleh terima ni PAS, sebab PAS yang balas dengan UMNO lama. Lama kita berkali dengan UMNO tuan-tuan. Berapa generasi yang mati tak sempat tengok PAS menang. Yang kena tukar, yang kena tendang, yang kena pisah, ya, macam-macam lah tekanan daripada UMNO. Bukan mudah tuan-tuan nak terima UMNO. Maknanya kalau sepatutnya yang tak boleh terima muafakat politik ini dengan UMNO ialah PAS. Tapi kita lapang dada sebab penyatu umat lagi penting daripada kita menang, umat kita pecah. Kita tak ada kekuatan. Ya. Tapi UMNO tak nak terima. Kita pergi bincang dengan Bersatu Merayu. Bersatu kata kami dengan PAS okey, dengan UMNO tak boleh. Saya kata ginilah mudah, masuk PAS belakanglah senang. Mungkin saya Isam Jalil boleh jadi contoh yang pertama. Sebab itu tuan sekalian, bagi PAS, bila saudara Saidan Kasim masuk PAS, ada suara-suara dalam PAS kata takkan kita nak tu jadi lantik di calon, di baru berbulan masuk PAS.
Kita kata dia masuk PAS baru, dia politik sejak dalam perut mak dia lagi. Bila Khalid Al-Walid masuk Islam, dilantik penyemperang, ada sahabat tanya, takkan lantik dia penglima, dia baru masuk Islam. Nabi kata apa dia? Yang barunya Islam, yang politik peperangannya dia lama dah berpuluh tahun. Kau tengok gelombang, bila Saidam bersama kita, satu perlis disapu bersih. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Ingat kalau masa tu kita boleh pujuk saudara Islam Jalil ke Selangor tawan terus. Tapi ada hikmah. Setiap benda ada. Kita perlu ada tali, ada penghubung. Kena ada penghubung. Kalau kita nak berdamai, nak runding, ada orang tertentu kita boleh pergi hantar runding. Kalau kita hantar rumah untuk berunding, pakai balik kompom saya. Sebab itu bila kita lihat dalam jangka masa panjang, hari ini tuan-tuan menyaksikan bagaimana berlaku demonstrasi, tunjuk perasaan di Indonesia, di Nepal, dan banyak negara. Saya ada analisa penunjuk perasaan ini ialah luahan tak puas hati rakyat terhadap ketidakadilan pemimpin yang ada. Di Nepal lagi dahsyat tuan-tuan, sampai rakyat bangkit, dibakar rumah menteri, campak menteri dan sungai. Tuan-tuan agak-agak PSBN takut tak? Oh takut, dia tengok, sudahlah kalau kena kaku. Maknanya rakyat generasi Z, generasi muda ni, dia nak berlaku perubahan, tapi dia tak prepare. Kerajaan dah tumbang, siapa pemimpin berikutnya? Dia tak ada idea. Sebab bagi dia tumbang dulu, lepas tu kita fikir kan? Politik bukan boleh macam tu. Akhirnya mereka tanya ChatGPT, siapa yang akan dipilih sebagai Perdana Menteri? Dilantik bekas ketua hakim atas pandangan ChatGPT. Tak mustahil pelaya ke-16 nanti pengundi-pengundi muda nak keluar mengundi, dia akan tanya ChatGPT, saya nak mengundi Parlimen Bang Krian, siapakah calon? Saya yakin ChatGPT kata tak ada calon lain, mesti Tuan Ibrahim lah. Ini contoh. Agak-agak kalau tuan-tuan calon, parti manakah yang akan jadi Perdana Menteri, saya rasa ChatGPT pun akan jawab yang sama. Sebenarnya apa yang sedang kita alami ialah proses hilangnya kepercayaan rakyat kepada sistem yang sedia ada, pemimpin yang sedia ada. Mereka dah rasai bagaimana kepimpinan Barisan Nasional UMNO lama, berpuluh tahun mereka rasai. Kemuncaknya mereka menyaksikan bagaimana berlakunya penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Tun Mahathir peringatkan ke dalam UMNO, tapi penakut UMNO 20 tahun sebelum berlakunya UMNO tumbang, berlakunya korupsi dalam UMNO, dan dia sebut rakyat dah merasai. Hari ini tuan-tuan sekalian, DAP yang hanya ada 40 kursi, tengok bagaimana dia mencaturkan politik. Kampung baru digazet sebagai kampung tradisi yang tak boleh disentuh. Kampung Melayu tak apa, lagi lama ratus tahun. Urah dibuat. Kedepannya tentunya ialah pilihan raya kerajaan tempatan. Kedepannya ialah bagaimana golongan Melayu yang tak mampu, golongan Cina yang tak mampu, India tak mampu, akhirnya terpaksa keluar. Modelnya ada di Pulau Pinang, modelnya ada di Singapura. Tetapi tuan sekalian, apa yang penting kepada kita ialah kemana sebenarnya kita nak bawa negara kita. Malaysia sebuah negara yang sangat mampu, sumber ekonomi tinggi, macam-macam kita ada tuan-tuan sekalian. Di Malaysia kita ada tanah tinggi, di Malaysia kita ada pulau yang cantik, di Malaysia kita ada pantai yang sangat indah,
Di Malaysia kita ada tanah yang sangat subur, kita ada hasil bumi yang sangat bagus, kita ada pelbagai jenis buah-buahan dengan musangkingnya, dengan blackton, macam-macam. Di bumi Malaysia kita ada rare earth, kita ada emas, kita ada biji besi, dan jangan lupa kita ada pemimpin yang berbohong dengan rakyat. Allah gambarkan peringatan Allah kepada kita. Ini bukan nak mention siapa-siapa. Allah sebut wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa ay yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau kamu tengok mereka, kalau kamu tengok dia, kata Allah Ta'ala, ini pemimpin, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dia sangat mengagumkan kamu, menakjubkan kamu, keterampilannya, gayanya, ya, cakapnya. Bila kamu dengar perkataan dia, sangat mengasyikkan, hebat nampak dia. Belum tentu dapat, belum tentu ditunang. Ya. Allah Ta'ala gambarkan ka'annahum khushubun musannadah. Mereka ini, kata Allah, seolah satu tiang, satu kayu yang bersandar pada dahannya reput. Dahannya reput, tunggu masa untuk tumbang saja. Ibarat anak-anak, dinding tu nampak cantik peluar, tekan saja, sebenarnya tunggu masa nak tumbang. Bila tumbang, insya-Allah selewat-lewat pilihan ke-16 kita akan tumbangkan dia, insya-Allah. Kita perlu kepimpinan wibawa yang adil, yang tidak rasuah, yang ada integriti yang tinggi. Tak mungkin manusia boleh jadi baik kalau dengan Tuhan pun dia tak baik. Manusia kena baik dengan Allah Ta'ala, kena jadi hamba Allah, ketakut pada Allah, barulah dia akan takut untuk melakukan maksiat, khianat pada makhluk Allah. Tak mungkin kita dapat lahirkan pemimpin wibawa kalau dia sendiri dengan Tuhan pun dia lawan, dia tak peduli. Maka kan itu 3 aspek penutup. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Lepas sekalian, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Usikum ba'iyah, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan semua. Hidup kita tiada habis dunia. Pemimpin akan berlaku silih berganti, tetapi yang penting setiap kita kena jaga hubungan, ya. Nabi SAW pesan dalam soal ketakwaan, dalam soal kepimpinan, ya, dan sebagainya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pemimpin di peringkat masing-masing, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang siapa dia berpimpinan. Jaga hubungan dengan Allah, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang kedua, kita tidak ada model yang terbaik yang Allah hantar ke dunia melainkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada jiran, Nabi juga ada jiran. Kalau kita pejuang, Nabi juga pejuang. Kalau kita berniaga, Nabi juga berniaga. Kalau kita suami, Nabi juga sebagai suami. Kalau kita terlibat dalam pemimpin, Nabi juga sebagai pemimpin. Kenapa? Kerana Allah hantar baginda untuk jadi contoh, jadi model. Jangan ada orang kata tu Nabi, kita bukan Nabi. Allah hantar dia untuk dicontohi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pukul 12 yang akhir, tidak lain tidak bukan, marilah sama-sama kita membina kekuatan kita bersama. Ambil peranan masing-masing, tingkatkan kerja jamaah, tingkatkan hubungan dengan Allah Ta'ala dan ke dalam konteks organisasi parti. InsyaAllah kita bangun bersama, kita bangkit bersama untuk mendaulatkan dan beri kemenangan dalam pilihan nanti akan datang, insyaAllah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.